Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So pagi tadi hujan, jalan basah. So hari ni kita santai dia bawa motor kita. Aku nak share kat korang. Korang boleh share juga dekat bawah komen pengalaman beli motor idaman korang lah. Okay, terus terang motor ni bukan motor idaman aku pun. Dia macam aku pernah cerita sebelum ni. Motor aku pakai Kawasaki R6N tu. Memang daily pergi kerja dekat 5-6 tahun juga lah kan. Start kerja 2017 sampai 2019 tu, sebelum Covid tu. 17, 18, 19, 20 dah tu. Duduk kira 6 tahun lah. Pakai motor tu memang tak ada masalah. Motor tu kira first big bike aku. Walaupun time tu tak ada lagi lesen L, full pun tak ada, apa semua kosong. Ada lesen motor biasa je, E2. Tapi memang pergi ulang alik kerja memang tak ada masalah pun, tak ada kena apa-apa. Sebab memang jarak pergi kerja pun tak jauh pun. Ride-ride ni semua memang tak ada lah. And then dia dah sampai time dia, motor tu macam buat masalah. Dia dah start manja-manja kan. Ya, motor dah berapa tahun lah masa tu. Motor tahun 2009. So lebih dekat 10 tahun juga. So jadikan cerita, saya motor keluar masuk bengkel je, aku decide untuk jual lah. Kira macam it's time lah nak untuk rasa motor baru. Lepas tu aku survey ada satu color mid grey dengan merah, yang selalu tu kan. Lepas tu aku terus macam tapi aku minat warna biru, baru Yamaha kan. So aku terus cakap kat bos, saya nak warna biru. Dia kata biru tak ada stok, tapi kalau you boleh tunggu 1 minggu boleh. And then aku terus jatuhkan deposit 20,000. Aku plan nak, ya, sebab dah jual motor kawal tu ada dalam 10,000 kan. And then kita terus letak lagi 10, ada dalam 20 lah. So dindong ingat nak loan, dah approve lah. Lepas tu aku macam tak payah, kita bayar cash je lah. So masa tu cash 48,000, on the road 48 lah macam tu. Kira satu kali fikir, kita boom, teruslah ada motor ni. So aku dah pakai dekat 3 tahun lebih, dekat 4 tahun lah. Beli tahun April 2022. Aku ingat lagi masa nak ambil tu bulan puasa, pukul 4.30 macam tu. Dia mesej aku kat office kan, bos, motor dah ready. Ni kira nak tinggal bayar baki lah time tu, dalam 8,000 je kot. Lepas tu aku macam aduh, sebab time tu dah hari Jumaat. Kalau dapat motor awal boleh lah pakai kan. Kalau masa tu belum lockdown kedua lagi. Then balik kerja tu aku pergi gerak dengan member aku. Aku terus Roger kan. Balik kerja pukul 6. Bawa LC time tu. Sebab tu je motor yang ada sementara. Bawa LC daripada office pergi balik rumah dekat area Seri Kembangan. Ambil member aku semua 6.30. Kedai tutup pukul 7. Aku cakap dia boleh tunggu tak? Dia kata okey lah. So bulan puasa ni aku plan. Ya, bulan puasa memang jam lah kan. And then aku cakap member aku, jom lah kita pergi kan, kita buka puasa kat luar kalau sempat. Sampai dekat pukul 7 lah. Lepas tu kira motor dia dah keluarkan semua. Then bayar-bayar semua sempat lah. So ambil dekat Yongchun, isi minyak semua, makan buka puasa dekat Malis. Sempat lah buka puasa semua, chill. Masa tu sebab kita memang tak pernah lah kalau nak ride ni kan, apa semua kan. Nak pergi Genting naik motor tu pun aku rasa macam tak pernah lah, rasa macam jauh sangat. Lepas tu terus balik, isi minyak full lagi. Ni lah keluar gambar Etiona dekat Metro ni. Dia first petang aku isi kat Shell, isi sikit dia dalam
berapa ringgit lah, sebab motor baru, motor ada meter minyak. Sebab motor Yasik lama aku tu dia meter minyak dah rosak. Dia kalau minyak nak habis dia akan blink je lah. Dia dah tak ada indikator tu, dah tak function. So lepas tu balik, sarung lah, tengok motor macam biasa. Kita belik-belik motor kan, rasa macam finally. And then dapat lah, sebab ambil hari Jumaat, Sabtu, Isnin, Selasa kita pergi kerja. Hari Rabu tu dah lockdown, PKP 2.0. So memang dari situlah terfikir aku macam, kita banyak tengok YouTube kan, kita nak tengok exhaust apa, nak tengok jajan-jajan apa yang boleh letak. Dekat situ dah mula nak order-order, sebab aku tak boleh keluar. Kau banyak idea lah time tu. Lepas tu aku terfikir, banyak tengok video macam Afsal lah, apa kata kita pula buat video. Dan tu aku banyak refer channel Mak Saleh macam Ride POV apa semua. So inspire untuk aku buat POV punya video juga. And then aku beli masa tu zaman Hero 9 kot, GoPro. So aku macam tak kisahlah apa-apa kan, kita nak try je, kita pakailah GoPro Hero 4. Aku beli Hero 4 Black, aku beli second. Time tu zaman Insta360 1R. Lepas tu aku cakap beli je lah. Beli, kau boleh tengok lah channel aku awal-awal tu dulu. Aduh, quality kan, gambar barai lah. Tapi senang pakai Hero 4, kau just cucuk je. Kira setup mic tu cun lah, tak ada clipping apa semua. Tak apa, kita belajar daripada benda-benda dulu kan. Kita belajar. Dan aku terus macam kena beli, kena upgrade lah kamera. So aku beli, tak tutup ni tempat port. Aku terus beli 1R, Insta360 1R dulu, sebab aku nak main 360 punya video juga. Dan saat kamera leceh kan, so aku macam okay, let go dua-dua kamera. Hero 4 aku jual, 1R aku jual. Lepas tu aku beli Hero 8, second hand juga. Lepas dah beli Hero 8, pakai lah kejap kan. Memang time tu video pure sound banyak lah. So aku suka lah quality apa semua. Cuma waktu malam gelap lah. Tapi benda-benda yang macam tu yang membuatkan kita punya struggle tu. Kita nak hasilkan video yang cun-cun kan, tu dah jadi dapat video 1 juta views tu. Dapat video tu, channel dah naik semua. Lepas aku macam fikir kita kena invest lah. So tapi aku suka je pakai Hero 8 tu, memang tak ada masalah lah. Sebab aku pun pakai external apa semua. And then dapat rumah aku dia belanja Hero 11. Hero 11, so aku pakai banyak, pakai GoPro banyak. Dan start kita pakai Ace Pro. Dah dapat collaboration dengan Insta360 and X3 pun dapat, X4, X5 lah. So, sampai sekarang lah. Sekarang pakai Ace Pro 2. So itulah kisah hidup XZME Motovlog. So nak ceritakan pasal pengalaman beli motor first tu, best lah kan. Bila kita pergi mileage kosong kan, macam bila motor baru tak kisah motor apa-apa pun, kau macam masa kau start first tu kau rasa let's create some memories together. Macam bagi aku motor ni sentimental value dia tinggi lah. Sebab tak ada MT-09 ni, tak adalah kita kat sini. Tak adalah korang yang tengok channel ni. Maybe kalau aku beli motor lain pun aku rasa macam dia tak adalah se-impact macam MT-09 ni. MT-09 ni bagi aku dia, tak tahu lah, aku rasa macam MT-09 is the best bike lah untuk pakai daily. Tengok aku daily pergi balik kerja dalam
20-30 kilo je ulang alik kan. So untuk aku pakai daily ni macam ni memang best lah. Tak pernah ada major, tak ada masalah kan. Performance je lah kan. Kalau dah lama kena buat VC, kena tune balik, kena throttle body, itu normal lah kan. Kalau kau nak perform kau kena jaga. Tapi so far memang puas hati lah. MT-09 B2. So kalau orang tanya kan, lepas aku dah buat macam-macam ni, dah masuk jajan-jajan ni, dah tukar suspension, dah masuk woolish, dah ada ciki, aku rasa macam belum lagi lah. Rasa macam terlalu awal lah nak jual. Macam kalau maybe aku tambah lah motor. Tapi tu lah, nak tambah pun aku fikir macam, satu kita nak tambah komitmen, lepas tu sebab yang masa yang sekarang ni pun kita pergi balik ulang alik kerja je. Committed untuk pakai motor baru lagi satu memang tak. So sebab kita pun boleh review motor. So kalau kau tengok motor-motor yang ada kat channel aku ni pun ada yang kita review, ada yang pinjam member punya, ada yang macam ZS25 tu motor project. So rasa macam it's a journey lah. So thanks korang yang support channel ni. More to come. Masih lagi kita mengejar 50k subscribers untuk bagi giveaway cigi ni. Semuanya aku plan macam nak give back lah. Sebab aku buat konten ni untuk korang. Sebab walaupun kerja busy ni, macam ni orang dua pergi kerja, kita busy, lepas tu nak hustle untuk buka kedai. It's more like giving back to the society lah. Community riding kan, kita nak buat meriah, kita buat selektif. Lepas tu aku bawa brand Rabbit and Wheels, and then kita racun-racun barang-barang motor lah, kamera lah. So semuanya untuk memeriahkan lagi scene motor kita. Pakai riding gear yang best-best. Nanti kita sambung lagi. Inilah sedikit sebanyak. Dia kena sembang-sembang. Kalau tak rasa nak bawa laju je motor ni. Okay guys, sampai sini dulu kita punya vlog kali ni. Nanti kita sambung lagi. Anything korang just stay tuned for more videos. And ciao. Assalamualaikum.